Ni pisang lenyek. Cik Okey dah siap-siap letak gula. Okay. Kat sini Cik Okey nak kongsikan supaya cukoduk pisang tak serap minyak cara nak tambah tepung. Ni tepung gandum tambah ke dalam pisang lenyek tadi. Okey, Cik Okey guna pisang manis Okay, tambah tepung sedikit demi sedikit dulu. So gaul-gaul. Nanti Cik Okey tunjukkan tips nak tahu adunan ni dah okey ke tak okey. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut dah dia punya adunan. Supaya bila kita goreng, minyak dia tak serap kat dalam cukoduk ni. Okey. Gaul sebatikan dulu. Okey. Cara nak tahu adunan ni okey ke tak, tengok pada tekstur dia. Kalau dia terlalu lembut, dia akan serap minyak. Okey, cara kita nak tahu, kita cuba menjemput. Kita cuba menjemput maksudnya macam ni. Bila kita letak, dia jatuh terletak macam tu. Dia tak cair sangat, maksudnya adunan tu dah okey. Tapi kalau dia terlalu cair sangat, bila kita letak dia tak terbentuk, maksudnya adunan tu cair. Kita kena tambah tepung lagi. Kalau tak, cukoduk kita akan serap minyak lah. Tapi jangan terlebih tepung sebab kita tak nak cukoduk kita bila dah masak dia keras sangat nanti. Okay, panaskan minyak. Sebelum kita menjemput, kita kena basahkan jari kita dulu. Supaya mudahlah untuk kita menjemput. Okay. Ambil adunan. Okay, nak kongsikan juga tips supaya cukoduk kita ni dia tak melekat antara satu sama lain. Masa letak adunan ni, kena letak jauh-jauh. Jangan letak sebelah-sebelah yang kita baru letak. Okay, letak sini. Okay, dah letak situ, letak sini pula. Lepas tu letak sebelah sini pula. Dia jangan letak sebelah-sebelah. Kalau tak, dia akan melekat lah. Kalau macam ni, letak jauh-jauh ni, cukoduk kita akan terpisah lah, dia jadi sebiji-sebiji. Tips dia, kena letak jauh antara satu sama lain. Okay, letak sini pula. Okay, letak sini pula. Okay, lepas tu letak ujung sini. Okay, lepas tu letak tengah-tengah ni. Yang penting dia tak sebelah-sebelah. Okay, dah. Okay, kita jangan isi sampai penuh-penuh kuali kita nak bagi dia ruang untuk dia mengembang. Okay, bila dah start garing, kita boleh golek-golekkan dia supaya kodok ni masak sekata. Mana yang dah garing tu, kita boleh golek-golekkan dia. Okay, nampak? Semua dah terpisah sebiji-sebiji macam ni, nampak? Dia tak melekat langsung kan? Ikut je tips yang Cik Okey kongsikan tadi. Seorang 6 ketul.